Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fahim bin Muhammad Farid Effendi. Saya merupakan murid kelas tahun 4 efektif dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pematang Buluh Seberang Perai Utara Pulau Pinang. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang sebuah buku yang bertajuk 100 Perkara Kamu Patut Tahu Tentang Cuaca. Buku setebal 48 muka surat ini telah ditulis oleh Clara Oliver dan diterjemahkan oleh Niswatun Sofia Bahrum. Buku 100 Perkara Kamu Patut Tahu Tentang Cuaca ini mengandungi 21 tajuk kecil, telah dicetak dan diterbitkan di Malaysia oleh percetakan Nas Sendirian Berhad di Kuala Lumpur. Cetakan kali pertama adalah pada tahun 2010 dan cetakan kedua pula ialah pada tahun 2011. Apa itu cuaca, kawan-kawan? Hujan, panas, salji dan ribut merupakan jenis cuaca. Cuaca dapat membantu kita memilih pakaian dan makanan yang sesuai serta menentukan cara hidup kita. Cuaca juga mempengaruhi cara hidup haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Di sesetengah tempat di dunia ini, cuaca berubah setiap hari, manakala di tempat lain pula cuaca hampir sama setiap hari. Buku ini juga ada menceritakan tentang 4 musim: monsun, atmosfera kita, awan dan hujan, tiupan angin, petir dan kilat serta banyak lagi. Buku hebat yang penuh dengan maklumat ini disusun dengan baik supaya kanak-kanak dapat melihat fakta penuh dengan pelbagai gambar dan penjelasan yang mudah difahami. Buku ini juga sesuai dibaca oleh kanak-kanak usia sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah. Pada saya, buku ini telah memberikan saya banyak ilmu baru, 100 fakta berilustrasi yang membawa kita mengembara dan belajar banyak perkara yang menakjubkan. Sambil membaca, saya amat terhibur kerana terdapat fakta lucu, kartun, kuis teka-teki dan pelbagai aktiviti di dalam buku ini. Kuis yang disediakan juga menyeronokkan dan menguji pengetahuan kita. Jadi, apa tunggu lagi? Jom baca sekarang.